wanita itu yang terpaksa tunggu giliran yang akhir. Boleh jadi kalau petang hingga ke malam baru boleh memberi minuman kepada ternakan mereka. Nabi Musa terus memberi minuman kepada binatang ternakan yang dimiliki oleh dua wanita ini. Dan bila Nabi Musa tanya, dijelaskan oleh dua wanita ini kenapa mereka memberi minuman kambing mereka. Sepatutnya kerja ini dilakukan oleh orang lelaki, tapi mereka beritahu, kami ada ibu, kami ada bapa, kami ada bapa. Abuna syaikhun kabirun, bapa kami tua, bapa kami tua. Jadi dua orang wanita ini amat prihatin kepada keadaan dan suasana yang dihadapi oleh bapa mereka. Walaupun kerja buat mengembala kambing itu sebenarnya dilakukan oleh lelaki, tapi mereka sanggup berkorban demi bapa mereka yang tua. Bila kita dengar ini, kita tidak ada apa-apa. Kadang-kadang kita dengar sebagai cerita. Okey, cerita bagus kan? Cerita bagus. Tapi kalau kita masuk analisa, anak dara ini sanggup gembala kambing, sanggup angkut air untuk bagi kepada kambing kerana bapaknya yang tua. Tapi di setengah tempat, di setengah negara, ayah tua, mak tua dibebankan lagi kerja oleh anak-anak dengan bebanan kerja yang cukup berat. Antara bebanan yang berat ialah mengasuh cucu. Mengasuh cucu. 24 jam mak tidak boleh tidur sebab cucu. Jaga cucu main, nak kena jaga gitu. Jadi sebab tu bila Tuhan cerita, kita kena lihat apa di sebaliknya. Bukan sengaja cerita sonok-sonok. Pelajar sekolah rendah pun baca cerita ni, pelajar sekolah menengah pun baca cerita ni, orang ceramah pun cerita yang sama. Tapi kalau kita tengok, kita analisa dan kita renung balik, orang anak dara ini sanggup menggembala kambing. Apakah kita yang jadi anak dara ni tak sanggup masak nasi kat mak, ataupun periuk pun tak mau basuh, ataupun kita duduk sekolah rendah sejak 6, kasut stukin pun mak kena basuh. Sapu sampah pun kita tidak mau, apatah lagi nak belah kambing, lagi malu. Itu anak perempuan sanggup belah kambing kerana nak jaga ayah yang tua. Anak lelaki kita takkan tak sanggup masak nasi, takkan tak sanggup sapu sampah, takkan tak sanggup basuh baju mak dan ayah. Ini Tuhan cerita pada kita, ini peristiwa yang sudah berlalu ribuan tahun. Perlu menjadi renungan dan keinsafan kita. Baik, tegas anak dara ini kata, bapa kami tua, syaikhun kabirun. Kita tidak salahkan bapa-bapa nak rehat ataupun nak jadi pengawal keselamatan. Kalau sengaja dia nak jadi pengawal keselamatan untuk tenang fikiran dan sebagainya lagi. Tapi kalau ada anak 5, anak berjawatan, tapi biar juga ayah yang umur 60 jadi pegawai keselamatan, jadi malulah kita kepada anak dara yang 1000 tahun itu yang Tuhan cerita pada kita. Itu masalah dia. Baik, fasaqa lahuma, dia memberi minum kepada mereka berdua ini. Summa tawalla ila zilli, kemudian dia kembali ke bawah pohon pokok untuk melindungi dia daripada panahan matahari. Faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Setelah dia beri minum kambing milik dua anak dara ini, dia kembali ke pokok. Faqala, dia berdoa kepada Allah. Dia tak minta kepada anak dara itu upah. Inni lima
anzalta ilayya min khairin faqir. Dia hanya mengadu kepada Tuhan tentang keadaannya yang cukup lapar, dan dia perlukan makanan, dia perlukan sokongan daripada Allah. Dia yakin betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak kata, cik adik, tak bolehkah bagi sikit kuih ke apa ke, ambil main sikit aku. Tak, dia hanya kepada Allah, walaupun keadaan dia cukup perit dan derita. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan makanan yang Engkau turunkan kepadaku. Yakin terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Nabi Musa. Nabi Musa yang dibesarkan di istana Fir'aun, tapi jiwanya tidak jiwa Fir'auni. Jiwanya jiwa yang cukup hebat. Gitu. Kadang-kadang kita dalam negara Islam, belajar pendidikan Islam, pergi kuliah Islam, semua Islam, tapi kadang-kadang perangai Fir'aun. Macam mana nak musnahkan kawan tu? Tapi Nabi Musa yang dibesarkan di sana Fir'aun, dia jiwa yang cukup hebat. Dia tidak ambil kesempatan pun atas kesalahan, atas kesusahan dia tolong orang, tapi dia tidak ambil apa-apa kesempatan. Hanya sahnya dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Baik, kita tidak dapat habiskan cerita ini sebab ialah panggilan Isyak sudah tiba, dan insya-Allah tak ada masa kita sambung lagi. Dan saya bagi pihak Ma'hadul Azhar, Institut Tahfiz Quran dan Fiqh Islam Pokok Sena 13220 Kepala Batas Pulau Pinang, telefon 013-810-1040, mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak penganjur. Pertama kali Tuan Haji Abdul Muttalib Ahmad Rauta yang memberi sokongan dan dokongan, sama ada bentuk wang tunai, bahan-bahan lain, dan juga buah fikiran. Sudah hampir 25 tahun. Jadi sebab itu bila kita dijemput oleh Tuan Muttalib untuk datang, kita tidak dapat mengelak dirilah. Ini penghargaan yang tinggi kepada sekolah kita Ma'had Al-Azhar di Pokok Sena. InsyaAllah tahun depan kita jumpa lagi, sebab tahun lepas kita ada di sini dengan pelajar kita, dengan forumnya dan sebagainya lagi. Jadi warisan Melayu Pulau Pinang ni tidak asing lagi bagi kita ni, insyaAllah. Jadi penyelesaian kita, sekolah kita sekarang ini sampai menghafal surah-surah pilihan dan ayat-ayat berdasar pada topik. Kita juga dalam rangka memahami keseluruhan Al-Quran, agar kita faham seluruh Al-Quran. Dasar kepada Syekh Al-Azhar Imamul Akbar Syekh Abdul Halim Mahmud kata 30 tahun dulu masa saya belajar di Mesir, dia kata, kenapa kita tidak cuba membaca teks atau Quran yang Tuhan kita karang, kita cuba fahami sekurang-kurangnya sekali dalam seumur hidup. Jadi buku lain kita boleh study, kita bangga dengan buku-buku lain, tapi buku karangan Allah Subhanahu Wa Taala kita tidak beri perhatian. Jadi dasar itulah kami di Ma'hadul Azhar mengambil tanggungjawab ini. Setelah tanggungjawab yang pertama 1988 mengadakan sekolah tahfiz Al-Quran yang pertama di Pulau Pinang, dan kitalah yang saban tahun menjadi wakil Pulau Pinang ke musabaqah tahfiz Al-Quran peringkat kebangsaan. Jadi 25 tahun yang berikut ini, lepas 25 tahun kita mula mengerak langkah ke arah kefahaman keseluruhan Al-Quran. Pelajar terbuka dari 10 tahun hingga ke berapa tahun. Jadi pelajar kita sekarang 10 tahun, belasan tahun, dan yang sudah punya diploma dalam berbagai jurusan, yang sudah ada apa orang panggil ijazah dalam berbagai jurusan, dan yang telah pencen
daripada pegawai kerajaan dalam berbagai bidang, termasuk pengetua dan sebagainya lagi. Sebab kefahaman Al-Quran sesuai untuk semua manusia, sebab dia adalah karya Allah Subhanahu wa taala. Kalau karya manusia, ini tak sesuai. Ini budak besar, ini kecil, ini untuk profesor saja, ini untuk orang kampung saja ini. Tapi untuk teks yang dicipta oleh Allah sesuai untuk seluruh manusia. Jadi kita syukur pada Allah memberi peluang kepada kita ini untuk cuba memahami Al-Quran ciptaannya. Dengan kata lain, alangkah malunya kita berimpikan untuk masuk syurga, tapi Tuhan punya syurga punya teks kita tidak faham. Kita tidak membaca road map dia, macam mana hendak ke syurganya, sedangkan dia beritahu kepada kita dengan jelas dan terang dalam 30 juzuk Al-Qurannya, dalam 114 surahnya, dalam lebih 6,000 ayatnya, dalam 604 muka surat Quran. Alhamdulillah. Dan sambung semoga semula kuliah kita jika diizinkan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Yusuf Osman selaku Mudir Ma'hadul Azhar Pokok Sena Kepala Batas. Perkongsian yang sangat-sangat menarik. Moga-moga perkongsian beliau memberi kesan yang dalam hati kita, insya-Allah. Beliau merupakan seorang mudir yang sangat-sangat hebat, yang di mana beliau telah berjaya melahirkan pelajar yang berusia 14 tahun. 14 tahun berjaya melanjutkan pelajarannya ke Al-Azhar, Mesir. Masya Allah. Bayangkan pelajar kecil 14 tahun belajar ke IPT. Seterusnya, manangkan masa tidak mengizinkan, jadi majlis sebelum bersurai, izinkan majlis untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur, yakni Badan Warisan Masjid Melayu Lebuh Aceh, kerana menganjurkan program yang sebegini. Moga-moga Allah merahmati badan ini sampailah ke akhir zaman, insya-Allah. Kepada pengerusi, jawatankuasa dan juga jawatankuasa masjid semua sekali, ucapkan kepada pelajar Ma'hadul Azhar, kepada pihak Ma'hadul Azhar kerana sudi untuk hadir, dan juga kepada tamu sekalian. Terima kasih ucapkan di atas sokongan ini. Moga-moga kita semua mendapat redha dan kasih Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan akhir sekali kita semua menjadi ahli syurga, insya-Allah. Itulah impian kita yang sebenar, insya-Allah. Jadi wallahu alam, kita tangguh majlis kita dengan tasbih Quran surah Al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak itu video tu. Tak depan tadi bateri habis. Ini dulu orang bagi abang nak ambil gambar ni tapi tak depan. Loh. Masjid ni dah tak ada. Make up. Ada proposal